Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menonton Pantau Melanjauan. Anda bersama saya Kapit Aziz dan pagi ini kita nak bawa topik yang sangat dekat di hati rakyat Malaysia iaitu tentang kesesakan bandar. Siapa sahaja yang tidak pernah merasai kesesakan lalu lintas ketika hendak pergi ke kerja melalui lebuh raya, dan memang data menunjukkan lebih 6 juta kenderaan menggunakan lebuh raya setiap hari dan angka ini terus meningkat menandakan tekanan yang semakin besar terhadap sistem mobiliti bandar kita. Dan penyelesaian sedang digerakkan termasuklah pembinaan lebuh raya baharu, penambahan lorong dan juga penggunaan teknologi pintar seperti AI dan sistem pemantauan trafik. Tapi persoalannya, adakah kita benar-benar menyelesaikan kesesakan atau sekadar menangguhkan masalah yang lebih besar? Adakah lebih banyak jalan akan mengurangkan trafik atau sebenarnya menarik lebih banyak kenderaan ke atas jalan raya? Dan dalam keadaan kos semakin tinggi serta ruang bandar yang semakin terhad, adakah model pembangunan berasaskan lebuh raya masih relevan untuk masa depan? Dan bersedia dalam talian untuk mengulas lebih lanjut adalah Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Fahmi Abdullah, Ketua Peguam Eksekutif Metro System Academy Universiti Tun Hussein On Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam, Kabir. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat, Prof. Baik, Prof. Memang topik yang sangat dekat di hati rakyat Malaysia. Dengan jumlah trafik mencecah sehingga 6 juta kenderaan setiap hari, adakah membina lebuh raya baharu memang benar-benar menyelesaikan kesesakan jalan atau ia hanya memberi short term solution sebelum kita datang balik kepada problem yang sama kita hadapi sekarang, Prof? Okey, begini ya, Kabir. Memang pembinaan jalan raya baru ni sebenarnya dia memberikan sedikit kelegaan lah. Cuma ni kelegaan yang lebih kepada segera. Terutamanya kita dapat mengurangkan daripada aspek kesesakan di bottleneck. Tapi kalau kita melihat kepada kajian yang kita laksanakan, dalam tempoh 3 hingga 5 tahun, sehingga lebih kurang dalam 60 hingga 90% sebenarnya kapasiti baru itu ataupun lebuh raya yang kita bina itu akan dipenuhi semula akibat daripada pertambahan trafik. Kalau kita lihat sendiri kat Lembah Kelang, lebih kurang dalam 6 juta kenderaan sehari, dan pertumbuhan kepada pertambahan kenderaan itu sebenarnya lebih kurang dalam 3 hingga 5%. Jadi sebenarnya sebarang pertambahan lebuh raya itu sebenarnya dia dapat mempercepatkan kepada permintaan yang baru. Jadi sebenarnya pembinaan lebuh raya ini lebih kepada supply side solution ataupun penyelesaian kepada aspek penawaran. Tetapi sebenarnya masalah yang terbesar adalah permintaan yang tidak terkawal daripada kenderaan persediaan itu sendiri. Kabir. Ya, betul, Prof. Dan bila kita lihat bila tambahnya lebuh raya dibina, memang akan mewujudkan konsep induced demand yang menunjukkan bila lebih banyak jalan boleh menarik lebih banyak kenderaan yang dibeli dan dipakai oleh rakyat Malaysia. Sejauh mana sebenarnya perkara ini memang sudah berlaku di bandar-bandar utama di Malaysia dan kenapa perkara ini berlaku? Okey, kalau kita melihat kepada fenomena induced demand ni, sudah pasti yang pertama dia dapat mengurangkan masa perjalanan itu kerana lebih ramai mendorong untuk kita memandu kenderaan sendiri. Yang kedua, sudah pasti bila ada lebuh raya baru ini melalui konsep induced demand ini, sebenarnya pengguna pengangkutan awam ni dia akan beralih semula kepada kenderaan persediaan, dan juga pada masa yang sama perjalanan baru itu dia akan meningkat. Kalau kita lihat contoh di kawasan bandar di Kuala Lumpur, contohnya koridor utama LDP, kita lihat macam mana kesesakan itu berlaku semula selepas saja pelebaran jalan dilaksanakan. Dan di kat Malaysia ni, kalau kita lihat lebih kurang dalam 36 juta kenderaan berdaftar, itu lebih kurang dalam pada tahun 2024, di mana nisbah yang tinggi di kawasan bandar. Jadi maksudnya sebenarnya ia menunjukkan kita ia bukan sekadar kepada kita mengalihkan trafik, tetapi sebenarnya kita mencipta trafik yang baru akibat daripada pembinaan lebuh raya yang baru. Kabir. Ya, betul. Dan bila kita tengok, bila kita menambah lorong itu bukanlah satu penyelesaian sebenar, kerana seperti Prof katakan, bila lorong ditambah juga kereta pun bertambah. Jadi dia tak menyelesaikan masalah kesesakan di lebuh raya itu sendiri. Jadi mungkin menurut Prof, apa sebenarnya langkah yang boleh kita ambil selain kita tambah lorong, selain kita membina highway yang tinggi daripada aras biasa? Apa langkah yang mungkin kita boleh ambil contoh pada negara-negara lain yang sudah menangani isu-isu kesesakan bandar seperti di Singapura, di Indonesia, di Jakarta contohnya? Apa yang boleh kita contohi daripada negara-negara tersebut? Okey, memang kita menambah lorong, bertambahlah kenderaan,
pada masa yang sama sebenarnya mungkin dia dapat meningkatkan kelancaran, tapi itu trafik dia dalam jangka masa yang pendek. Tapi fokus utamanya dia tidak menyentuh isu struktur di mana ketidakseimbangan di antara tempat tinggal dan juga tempat kerja. Dan juga pada masa yang sama kebergantungan kepada kereta tu sebab sistem tu tidak menyeluruh. Jadi salah satu daripada solution yang boleh kita cadangkan kalau kita lihat kalau kita tengok kepada benchmarking daripada negara luar, kita buat congestion pricing. Yang ini mesti ramai yang marah kepada saya lah. Contohnya di Singapura ataupun di bandar besar seperti UK, mereka menggunakan konsep congestion pricing di mana memberikan charge kepada kenderaan yang masuk pada waktu puncak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh lari daripada kerajaan perlu membuat pelaburan yang besar kepada pengangkutan awam untuk menyokong dan mengalihkan tumpuan pengguna ini daripada menggunakan pengangkutan persendirian kepada pengangkutan awam. Jadi ini sebenarnya, perubahan ini sebenarnya daripada kita membina lebih banyak jalan raya ataupun lebuh raya kepada kita menguruskan permintaan terhadap pengangkutan. Yang paling penting itu, Kabir. Ya, tapi bila Prof sentuh tentang congestion pricing itu, adakah atau mindset ataupun mentaliti rakyat Malaysia sudah bersedia untuk perkara seperti itu? Kerana bila kita menyentuh soal buat congestion pricing itu, perlulah kita beralih kepada pengangkutan awam. Tapi sistem pengangkutan awam di Malaysia pun tidaklah boleh menanggung sepenuhnya kapasiti rakyat Malaysia yang menggunakan pengangkutan awam untuk pergi commute ke kerja. Jadi adakah kita sudah bersedia untuk situasi seperti itu? Kalau melihat kepada rakyat Marahin ataupun masyarakat luar, sudah pastilah memang tak boleh. Sebab of course kita sekarang ni berhadapan dengan kos hara hidup yang sangat tinggi dan sebagainya. Apabila dikenakan charge, ramailah penduduk ataupun ramailah pengguna jalan raya akan marah perkara tersebut. Tetapi untuk kita mengubah mentaliti masyarakat utamanya Malaysia ini, kita kena ada satu tekad perubahan. Macam mana kita nak buat? Kita melakukan secara berperingkat. Maksudnya dia tidaklah secara keseluruhan, secara mendadak, berperingkat daripada masa ke semasa. Jadi kita pun faham isu sistem pengangkutan awam ni memang saya bercakap bahawa pertama sekali adalah pada aspek first and last mile tu masih lagi lemah. Sistem sokongan pengangkutan awam itu masih lemah dan pada masa yang sama masa perjalanan tidak konsisten sebab kita pengangkutan awam disediakan itu dia menggunakan jalan yang sama dengan pengangkutan persediaan. Jadi kita tak ada dedicated lane. Memang ada di setengah jalan, utamanya di bandar-bandar saja, dedicated lane kepada pengangkutan awam. Tapi tidak menyeluruh. Sebab itu masa perjalanan dia tidak konsisten. Dan daripada aspek keselesaan pula bagi saya dah boleh kita nampak ada perubahan berbanding dengan pengangkutan awam yang sebelum-sebelum tahun ini, sekarang ini. Tapi nak mengembalikan kebolehpercayaan itu masih belum lagi standing dengan kereta. Jadi selagi pengangkutan awam ni sebenarnya tidak kompetitif, tidak memberikan satu tawaran yang menarik daripada aspek masa dan juga kos, saya rasa rakyat masih terus memilih kereta sebagai pilihan utama. Kabir. Ya, betul. Dan bila kita lihat waktu-waktu puncak seperti pagi-pagi lepas subuh, memang rakyat berpusu-pusu di atas highway untuk pergi ke kerja. Yang masuk pukul 9 pagi itu memang akan penuh jalan raya dengan kereta. Bila kita lihat situasi seperti itu, adakah itu sebenarnya benchmark yang digunakan oleh LLM Lebuh Raya Malaysia untuk menandakan bahawa kita sudah berada dalam situasi kesesakan bandar dan perlu adanya inisiatif seperti penambahan lorong ataupun penambahan lebuh raya yang perlu dibina? Adakah itu benchmark yang mereka gunakan sebenarnya? Okey, daripada aspek itu mungkin salah satu inisiatif yang boleh dilaksanakan, kita bukannya nak menyelesaikan sebab kesesakan lalu lintas ini tak dapat menyelesaikan melalui penambahan lorong dan sebagainya, tetapi kita boleh memperbaiki ataupun menguasai penggunaan teknologi. Contohnya macam AI, CCTV, saya percaya Lembaga Lebuh Raya Malaysia pun ada juga CCTV di situ dan juga sistem pantauan pintar itu. Kerana daripada teknologi ni, kalau kita melihat dia memberikan satu impak yang besar. Contohnya bagaimana kita boleh selarikan penggunaan AI itu dengan lampu isyarat, di mana bila kita dapat memaksimumkan teknologi tersebut, dia dapat mengurangkan kelewatan itu lebih kurang dalam 20 hingga 30%.
Yang kedua, CCTV juga di sepanjang lebuh raya ataupun di kawasan jalan-jalan yang biasa, sebenarnya dia dapat juga memantau kecekapan aliran trafik itu sendiri. Contohnya apabila berlaku aksiden, bila berlaku aksiden ada tindakan pantas di mana ia dapat mengurangkan gangguan trafik, sebab bila aksiden saja sudah pasti memang akan berlaku trafik yang sangat teruk. Jadi dekat sini kita kena lihat teknologi ni memang kita boleh katakan sebagai dia dapat meningkatkan kecekapan sistem sedia ada, tetapi ia bukan satu aspek kapasiti yang sebenar untuk menyelesaikan secara total kesesakan lalu lintas. Jadi kita kena faham juga dekat Malaysia ni jumlah kereta semakin hari semakin bertambah. Itu pandangan saya, Kabir. Ya, bila kita cakap tentang teknologi, menarik bila kita lihat ada kajian mengatakan akan cuba adaptasikan penggunaan tol yang tidak perlukan booth tol itu sendiri, di mana kereta bila lalu sahaja di laluan itu memang terus dicas dengan harga tol ikut harga jalan raya itu sendiri. Adakah itu juga satu inisiatif yang bakal kita saksikan di Malaysia, akan dilaksanakan di Malaysia, Prof? Okey, itu salah satu yang terbaik. Kalau kita tengok Singapura pun dah pun maju maksudnya daripada aspek untuk kita mengurangkan kesesakan terutamanya di kawasan-kawasan tol di lebuh raya. Kita pun perlu mengubah daripada aspek bagaimana kita nak supaya aliran trafik itu lancar terutamanya di kawasan-kawasan tol. Mereka dah tak ada palang dan sebagainya. Kalau negara-negara maju pun tidak ada, kalau negara Korea dan Jepun dan sebagainya. Perkara itu seharusnya perlu dipraktiskan ataupun boleh dicuba di Malaysia. Namun sebenarnya matlamat akhir untuk kita mengurangkan kesesakan di bandar ni, terutamanya secara keseluruhan ataupun di Malaysia ini, pendekatan yang sangat penting adalah yang pertama sekali kita kena melihat kepada infrastruktur itu sendiri. Jadi kita kena fokus kepada perkhidmatan awam, contohnya MRT ataupun bus rapid transit, contohnya on demand bus ataupun bus yang sifat kecil dan sebagainya, dan kita integrasikan sedikit dengan pembangunan TOD itu sendiri, Transit Oriented Development. Jadi perkara itu dapat mengurangkan itu daripada aspek infrastruktur. Kalau daripada aspek teknologi juga, kalau kita melihat, kita menggunakan AI traffic control. Okey, LLM boleh memperluaskan daripada aspek AI traffic control, dan juga kita memperkenalkan sistem harga dinamik, maksudnya congestion charge ataupun yang kami cakap tadi tolling pintar dan sebagainya. Dan untuk meredakan pada jangka masa yang segera ni, kita nak ubah tingkah laku, maksudnya kita boleh galakkan mereka untuk bekerja daripada rumah ataupun work from home ataupun carpool lah. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya dia dapat mengurangkan kesesakan, dan kalau kita lihat daripada aspek kajian sendiri menunjukkan dia dapat mengurangkan kebergantungan kepada kereta tu lebih kurang dalam 20 hingga 40%, bukan sekadar menambah jalan. Kami. Ya, Prof. Tapi bila kita cakap tentang teknologi kita nak gunakan seperti bayar tol itu sendiri, bagi saya untuk menyelesaikan masalah, kita selesaikan apa yang ada di hadapan dulu. Dan masalah sekarang bila di jalan raya adalah tol-tol seperti di lebuh raya yang major highways adalah susunan dia satu tak betul. Susunan banyaknya berbeza. Ada yang kadang-kadang RFID di hujung kanan, ada kadang-kadang RFID di tengah, ada kadang-kadang smart tag di hujung kanan, ada kadang-kadang yang tai cenggoh di hujung kanan. Jadi ketidaksamaan itu juga menjadikan satu masalah bila tercetusnya nanti kalau rakyat dah terbiasa RFID di belah kanan, bila jumpa tol yang RFID di belah tengah akan mula berputar belik lah dekat highway tu. Jadi itu akan menyebabkan kemalangan. Itu juga antara punca kesesakan lalu lintas yang boleh berlaku ketika waktu pagi pergi kerja. Dan juga sistem RFID yang masih RFID dan smart tag yang masih lemah, di mana kalau pergi pun belum tentu kita boleh dapat ke tidak bayar tol tu. Orang kata RFID reverse forward insyaAllah dapat. Maksudnya adakah itu antara masalah yang perlu ditamakan oleh LLM sebenarnya, selain daripada kita adaptasikan teknologi maju ini? Okey, kita pun faham maksud pelaksanaan daripada pihak kerajaan apabila memperkenalkan RFID dan juga penggunaan sistem tol yang touch and go, dan juga pada masa yang sama smart tag. Kita cuba nak memperbagaikan kaedah pembayaran di suatu tol terutamanya daripada situ. Cuma mungkin itu pengenalan untuk memudahkan, tapi sebenarnya kita mengharapkan ini adalah salah satu daripada keputusan ataupun tindakan
segera yang boleh meredakan. Tapi apa hasrat yang saya boleh utarakan adalah satu hari nanti kita tidak ada satu dedicated lane pembayaran tol itu hanya fokus kepada satu saja sistem. Contohnya Smart Tag hanya Smart Tag. Sebab itu yang menyebabkan Smart Tag sebelah kanan sekali kadang-kadang bercampur dengan yang touch and go dan sebagainya. Kita kalau boleh satu sistem saja, dan sistem itu maksudnya boleh diintegrate dan juga tidak perlulah menyusahkan pengguna sendiri, terutamanya daripada touch and go punya menggunakan kad itulah, supaya sistem tu aliran trafik itu lancar ketika memasuki ataupun keluar daripada tol. Kabir. Ya, betul, saya setuju. Itu adalah antara problem yang masih rakyat Malaysia hadapi sekarang, dan itulah mungkin satu sistem yang boleh diintegrasikan tu yang kita perlu sebenarnya untuk kita pastikan kelancaran trafik ketika melalui tol-tol di lebuh raya utama di Malaysia. Jadi saya rasa ada pelbagai lagi kita nak bincangkan tentang isu kesesakan bandar ini, tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Kita bersua kembali kepada yang baru sahaja menonton. Kita dari tadi sedang bincangkan tentang isu kesesakan bandar, dan kita bersama dengan Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Fahmi Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif Metro System Academy Universiti Tun Hussein On Malaysia. Baik Prof, tadi kita dah bincang, kita dah bagi tahu tentang bagaimana data menunjukkan berapa ramai pakai lebuh raya setiap hari, dan juga tentang teknologi dan juga inisiatif yang sedang dilaksanakan bagi mengatasi masalah ini. Tapi sekarang kita nak tanya persoalan terbesar, dia adalah tentang adakah pembinaan lebuh raya secara konsisten ini satu perkara yang mampan buat Malaysia, dan persoalan ini adalah at what point does it stop being effective untuk handle congestion dalam kesesakan lalu lintas itu, Prof? Okey, sebenarnya pembinaan lebuh raya ni sebenarnya dia sebenarnya memberikan sedikit kesan kepada pembangunan hartanah lah dan juga corak bandar. Dan kalau kita lihat apabila berlakunya pembinaan lebuh raya, maka perumahan itu semakin lama semakin jauh, sebab tak ada ramai kawasan perumahan nak tinggal di sebelah lebuh raya, ada yang bising dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, keperluan kepada tempat letak kereta itu semakin lama semakin tinggi, dan aktiviti ekonomi itu sebenarnya dia akan beralih ke kawasan yang hanya boleh diakses dengan kereta. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya menjadikan satu yang kita kata sebagai lock-in effects, di mana rakyat terpaksa bergantung kepada kereta, tetapi bukannya untuk memilihnya, kerana disebabkan oleh projek lebuh raya ini sendiri. Sebab itu dalam kita nak membangunkan suatu kawasan, memang salah satunya memang jalan raya sangat penting. Kita kena melihat secara keseluruhan. Keseluruhan seperti mana saya tekankan tadi, di mana perlu diintegrasikan dengan pembangunan TOD supaya berlakunya keseimbangan di antara pembangunan jalan raya, dan yang paling penting adalah pengangkutan awam, begitu juga dengan bandar. Kabir. Ya, dan isu pengangkutan awam ni memang jelas adalah salah satu kelemahan di dalam negara kita, kerana bila kita lihat seperti di Jepun, train Jepun boleh sampai ke ceruk bandar mana pun boleh sampai, asalkan itu adalah pengangkutan awam yang boleh digunakan oleh rakyat Jepun sendiri. Tapi kita di Malaysia, seperti yang terbesar, ETS pun boleh sampai ke Perlis, seperti KTM yang boleh sampai ke Tampin, tapi tidaklah boleh sampai ke ceruk bandar seperti di Ulu Kinta, Perak sebagai contoh. Kerana kita lihat yang kalau LRT di bandar itu berfokus di bandar, bagaimana di kampung-kampung? Jadi adakah ini satu isu yang lagi satu perlu diadreskan oleh kerajaan untuk menambah pengangkutan awam seperti train di bandar-bandar, di kawasan-kawasan yang bukan bandar itu sendiri? Okey, pembinaan train ni dia bersifat statik. Bila kita katakan bersifat statik, maksudnya dia tidak boleh diubah antara satu kawasan dengan kawasan lain, sebab laluan dia adalah, landasannya adalah kekal di situ. Yang perlu kita tambah baik, kalau misalnya tidak ada train, kita kena melihat kepada sistem sokongan kepada pengangkutan rel itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan sistem sokongan pengangkutan rel itu sendiri adalah maksudnya daripada checkpoint, stesen kereta api itu kepada kawasan-kawasan yang
perlu dicapai di ceruk-ceruk kampung, di kawasan-kawasan yang luar bandar dan sebagainya. Sebab kelemahan kita itulah first and last mile. First dia dah okey dah contohnya, ataupun first dia dah okey iaitu daripada stesen tu. Last mile dia nak pergi ke kampung, nak guna apa? Tetap juga kita naik e-hailing sebagai contoh. Tetap juga kita menggunakan kenderaan persendirian. Tapi sebenarnya perkara itu perlu diperkasakan. Perkasakan maksudnya sistem sokongan pengangkutan awam itu, contohnya macam kita nampak kat sini ada pembaruan yang pihak kerajaan laksanakan, on demand rapid. Itu salah satu daripada usaha yang baik, tapi perlu diperluaskan. Kita perlu pelbagaikan pada masa yang sama, dan pada masa yang sama dia dapat mengurangkan sedikit tekanan kepada jalan raya kita, Kabir. Ya, betul Prof. Dan mungkin secara akhirnya, jika matlamat kita adalah untuk kurangkan kesesakan bandar secara menyeluruh, apakah keseimbangan the best balance antara pembinaan infrastruktur yang baru, melaksanakan teknologi pintar dan juga perubahan tingkah laku kepada pengguna? What is the best balance yang kita boleh cari untuk kita atasi masalah ini? Kita kena melihat secara keseluruhan apakah perancangan itu perlulah melibatkan keseluruhan tiga aspek yang penting itu, iaitu infrastruktur, kita melihat kepada teknologi, dan juga kita melihat kepada tingkah laku pengguna itu sendiri, di mana pada masa yang sama kita memperkasakan lagi pengangkutan awam. Hendak ataupun tidak, itu adalah matlamat akhirnya kita untuk memperkasakan pengangkutan awam. Dan pada masa yang sama, mungkin sudah tiba masanya pihak kerajaan untuk menilai semula beberapa inisiatif agar kita mengurangkan tekanan, contohnya macam seperti yang saya cakap tadi, congestion pricing, dikenakan charge sedikit lebih dalam waktu-waktu puncak, ataupun kita melihat the best way lah. Kita nak melihat, kita melihat dari luar negara, tapi perkara yang the best practice dia di Malaysia ni kita kena melihat secara keseluruhannya. Sebab bila kita membina suatu bandar itu, kita hanya fokus kepada jalan raya, bagaimana juga dengan pengangkutan awam. Jadi pilihan itu perlulah datang sendiri bukan setakat daripada pemaju, tapi daripada pihak kerajaan itu sendirilah. Jadi perkara itu perlu digabungkan secara sistematik, Kabir. Ya, dan selain daripada penyelesaian menyeluruh, kita juga menggesa kerajaan dan juga LLM untuk pastikan bahawa masalah yang berada di hadapan kita, the small inconveniences yang menyebabkan rakyat mengalami kesusahan di jalan raya, perlu diselesaikan dahulu sebelum kita mengimplementkan segala penyelesaian jangka panjang yang boleh dilakukan di negara kita. Dan memang jelas isu kesesakan bandar bukan lagi sekadar soal tambah jalan ataupun tambah lorong. Ia menuntut keseimbangan antara infrastruktur baharu, teknologi pintar, pengangkutan awam yang lebih berkesan dan perubahan cara kita bergerak setiap hari. AI dalam raya pintar boleh membantu pengurus aliran trafik, tapi penyelesaian jangka panjang tetap bergantung kepada sistem mobiliti yang lebih menyeluruh, mampan dan tidak terlalu bergantung kepada kenderaan persendirian. Itu saya ucapkan terima kasih pada Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Fahmi Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif Metro Sistem Akademi Universiti Tun Hussein Onn Malaysia atas perkongsian sebentar tadi. Sekian sahaja perkongsian pada kali ini. Saya Kabir Aziz. Salam hormat. Kita jumpa lagi.